Percuma main ML hero-nya Alucard kalau tuannya susah sembah leka dengan maksiat. Percuma Matic Glory kalau tak solat 5 kali sehari. Kalau kau pandai main semua hero, pastikan kau pandai baca Al-Quran. Kalau kau pandai semua item, pastikan kau pandai semua tajwid. Baru masuk rank epic dah mula tinggalkan solat. Rasanya esok lusa kalau dah masuk Mythic Glory, confirm terus mutat. Terlalu sibuk dengan hero barat sampai terlupa pada pencipta untuk bertaubat. Kalau Ruby tarik orang masuk ke tawa mereka, tapi kalau mulut kau boleh tarik orang masuk ke dalam neraka. Golden Man MLBB sedia menantimu. Asyik! Bunuh minion penuh rasa baran. Cakap! Kalau solat dan bulan puasa tak dapat mengubahmu, betul lah Tuhan cakap, Dajjal kecil banyak berkeliaran. Hero Estes memberi nyawa. Asyik! Nyawa naik, hero jadi fit. Cakap! Pastikan ilmu agama cukup bila ditanya. Takut mati, muka nangki cakap, defeat. Hidup bangga Top Global Nana. Asyik! Top Global Nana tapi solat hari-hari. Cakap! Alhamdulillah, ke jalan yang benar. Let's go everybody, say victory! Kau nampak pro kalau kau reti pakai Fanny. Asyik! Tapi hati-hati dengan dia punya ulti. Cakap! Solat tak, puasa pun tak takut kan ni. Oops, lupa. Kau konten kat neraka nanti. Push Immortal sampai jari pun terkupas. Asyik! Kalau kalah, muka masam macam cuka. Cakap! Main ML sampai subuh pun terlepas. Jangan lupa tak ada request to bake up in neraka. Berbuka puasa bersama Tok Wan. Asyik! Cucunya pula banyak telatah. Cakap! Penuhi bulan puasamu dengan berzikir kawan. Bukan main ML yang hanya permainan dunia semata-mata.